Okey, Assalamualaikum guys. Selamat petang. Okey, ni mapping untuk hari ni. Ini sekadar perkongsian sahaja berdasarkan atas pengalaman. Aku bukan apa orang kata? Bukan trader yang bertauliah yang ada lesen pengasas kewangan, pengajar kewangan. Itulah, aku bukan yang itulah. Ini sekadar perkongsian aku sahaja. Okay, so apa yang aku nampak dekat sini ada dashboard. Okay, dalam live tadi pun kita dah marking zone tu. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini, ini sekadar perkongsian aku sahaja. Apa yang aku nampak kat sini, ada satu hash4 yang price dah datang collect. So possibility untuk price turun ke bawah tu ada. Tapi turun ke bawah tu ke mana, kita marking je dulu. Okay, salah. So kemungkinan price untuk ke arah ini tu ada. Okay, kita marking dulu. Okay, so sekarang kita turun ke H1. Okay, kalau kita buka kepada H1 pula, okay, kalau kita tengok ke H1, dia dah respect zone yang sini. So sekarang kita kena tengok first live. First live mana? Ini. Kejap lagi close candle, kita akan monitor. Lagi 2 minit. So possibility untuk dia buat breakout tu ada. Okay, ni zone yang ini. Okay, so andai kata ada yang terlepas, is okay, tak ada masalah. Korang monitor je lah time frame yang lain, apa yang dia buat. Nampak tu? Okay, apa yang dia buat. So if kalau terlepas, contohlah terlepas, ini dia buat yang baru, pullback dalam ni, bolehlah monitor apa yang patut nak buat. Okay, targetnya kemungkinan besar untuk turun tu ada. Turun sampai area mana? Nampak tak zone H4 yang aku marking tadi tu? Okay, ni. So kita kecilkan sikit, kita pecahkan dia daripada H4 tadi, kita bawa ke M15. Okay, kat M15 kita nampak ada satu base dekat sini. Base ni kita kena monitor. Cuma dekat area atas ni ada satu zone tempat yang dia buat BO. So tu pun kena monitor juga. Tapi kalau nak lowest dekat area bawah ni lah. Okay, kalau nak lower kat area bawah ni. Tapi kat sini pun dah boleh start monitor. Okay, cuma kalau nak tengok, kena tengok atas dulu. So itulah perkongsian yang aku nampak pada petang ini. Alright, rasa ingat, trade at your own risk. Aku bukan mengajak, tidak, tetapi aku cuma memberi pandangan aku as a trader, apa yang terjadi dekat market sekarang. Rasa ilmu dulu baru biru. Mana padam dia?